Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, tanda-tanda haji mabrur dah ada, iaitu batu-batu. Itu biasa, hari itu mula-mula minggu pertama kan senyap sunyi saja. Sekarang dah ada muzik iringan, iaitu batuk-batuk. Tuan-tuan, anggaplah dia tu sebagai hiburan tanah haram lah. Okey. Nanti kita sampai di Madinah, waktu solat tu boleh dikatakan imam membaca di samping bunyi iringan batuk-batuk satu masjid, penuh dengan batuk belaka. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah, Allah masih lagi berikan ruang dan peluang pada kita untuk pada pagi ini kita berada bersama-sama di Surau Amjad Al-Jazirah sebagaimana kuliah kita tiap-tiap pagi. Dan semalam kebetulan sebab hari Jumaat, jadi hari Jumaat memang kita sengaja biarkan kosong untuk para sahabat boleh memenuhkan masa dengan ibadat di masjid. Dan pada waktu yang sama juga, petang semalam sepatutnya kita ada kuliah asar. Jadi qadarallahu wa masya'a fa'al. Saya pula semalam kena demam. Puncanya mana, makcik mana yang tegur saya. Dia tanya saya 2 hari yang lepas, pelik ustaz sihat tu. Saya kata jangan tegur. Jangan tegur. Sekali betul demam sungguh lepas tu. Tu kata jangan duk tegur. Oh ya, hari ni dia tak sihat pula, subhanallah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Apa kita nak sebut? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ada 2 benda Nabi SAW ajarkan kita. Yang pertama, ketika kita mendapat nikmat yang kita inginkan, kita menyebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Yang ni kalau kita dapat nikmat yang kita nak, Allah bagi. Dan yang kedua, sekiranya sesuatu benda yang kita tak nak dan Allah berikan juga pada kita, kita sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah for everything. So itu di antara adab bagaimana Nabi SAW ajarkan pada kita. Baik, yang kedua, ahlan wa sahlan pada semua sahabat-sahabat yang telah pun tiba dan yang baru tiba semalam. Kita ada 2 grup, 6 orang waktu pagi dan seorang Cik Nasri daripada Jordan. Dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya teringat hari itu tapi saya sebut sekali imbas. Tapi pagi ini saja saya nak bacakan, khusus yang pertama pada saya, yang kedua pada semua jemaah yang ada di depan, dan yang ketiganya kepada para bakal jemaah yang akan tiba, sama ada melalui e-tridi ataupun sesiapa yang mengikuti kuliah kita secara online. Iaitu nak ceritakan sedikit tentang bagaimana Nabi SAW dia masuk ke Nabi SAW masuk ke Mekah. Waktu mula-mula Fathu Mekah tu, macam mana cara Nabi SAW dia masuk ke kota Mekah. Baik, Nabi SAW masuk setelahnya turun surah terakhir daripada Al-Quran. Baik, surah terakhir surah apa? Surah terakhir daripada Al-Quran. Siapa jawab betul, dia boleh ambil seketui lagi halawiyat tu. Okey. Okey, surah terakhir diturunkan di bumi. Kena tahu ni. Siapa pun yang mai haji tahun ni, make sure dia tahu surah pertama turun dan surah terakhir diturunkan. Kalau tak, hampa jangan balik. Beduk Mekah ni. Okey, baik. Surah apa? Surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Tak apa. Surah An-Nasr. Ni dah ada whiteboard, kita boleh tulis lah. Sebelum ni tak ada whiteboard. Okey, baik. Kan kita sebut, saya tanya soalan hari itu kan, boleh tak kalau kita nak kembali balik ke 1400 tahun ke belakang? Boleh, dengan Iqra. Okey, Iqra. Okey, Iqra ataupun surah Al-Alaq. Okey, surah Al-Alaq ni di antara surah yang pertama diturunkan. Okey, surah pertama. Surah pertama.
Okey, baik. Surah terakhir. Surah terakhir pula, surah terakhir last sekali adalah surah An-Nas. Okey, baik. Hari ni kita ada sahabat kita nama Nasri. Nasri itu An-Nasrah. Maknanya An-Nas ni pertolongan ataupun bantuan ataupun kemenangan. Surah An-Nas, surah apa ni surah An-Nas ni? Surah apa? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabb innahu kana tawwaba. Surah terakhir yang diturunkan adalah surah An-Nas. Setelah turun surah ini, Nabi SAW hidup sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Turun surah ini tanda. Selain daripada tu, turun ketika perjanjian Hudaibiyah. Nanti kita ada trip pergi ke Hudaibiyah. Kita akan ceritakan di sana, iaitu haji yang tertangguh. Nabi SAW datang nak mengerjakan haji, tetapi tidak diizinkan masuk. Akhirnya Nabi SAW kembali dalam keadaan para sahabat merasa hampa. Allah SWT turunkan ayat yang berkaitan tentang kamu akan masuk nanti, tak apa, don't worry, kamu tetap akan masuk. Di situlah topik yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu topik tahallul. Kerana dalam ayat tu disebut, iaitu perkataan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Benar apa yang Nabi SAW telah bermimpi. Nabi bermimpi dia masuk ke Mekah dalam keadaan tanpa sebarang gangguan. La tadkhulunnal masjidal haram, kamu akan dapat masuk ke Masjidil Haram insya-Allahu aminin, dengan izin Allah. So Allah nak suruh kita ingat, siapa pun yang datang dekat sini dengan izin Allah. Haji Sarina sembang dengan seorang hamba Allah 2-3 hari yang lepas. Saya duduk dengar dia duduk sembang. Dia tak tahu kata kita tengah duduk rakam ni, taklah memori kita. Apa dia sembang dia? Salah seorang lah daripada hamba Allah yang nak datang haji. Dia rasa dia kena datang sebab dia ada duit dan dia ada kemampuan, dia ada kabel, dia ada itu, dia ada ini. Jadi dia pertikaikan, kenapa saya tak boleh datang? Kenapa tak boleh datang? Duit dah ada, kemampuan ada, kabel ada. Dia rasa dia boleh datang, tapi dia tetap tak boleh datang. So jawapannya, kerana haji adalah panggilan Allah. Sebab tu Allah SWT sebut dekat Nabi SAW dan para sahabat, insya-Allah, dengan izin Allah, tak ada siapa pun yang akan masuk ke bumi ini melainkan dengan izin Allah. Walaupun dia berusaha dengan sebaik-baik usaha. Tuan-tuan baca kisah, tengok kan video viral seorang lelaki daripada Libya keluar daripada rumah nak pergi haji. Sampai dekat airport, tiba-tiba pasport kena tahan pasal nama dia ada Gaddafi. Gaddafi ni dulu dianggap sebagai teroris lah. Dianggap teroris oleh Amerika. Dan kerajaan dia pun kalau boleh tak nak orang yang nama Gaddafi. Tak nak orang yang nama Gaddafi. Dan akhirnya dia ditahan sebab pasport dia. Dia kata, demi Allah, dia kata, aku takkan balik melainkan aku pergi haji. Dia kata, demi Allah, dia kata, kerana aku dah tekad, aku dah berazam, aku tahu kalau Allah dah rezekikan aku pergi haji, tak ada siapa pun boleh halang. Dia kata, aku nak tunggu juga dekat airport. Kapal terbang dah tahu dah kata dia tak boleh pergi. Kapal terbang naik. Jadi akhirnya apa berlaku? First dia terbang, tiba-tiba berlaku kerosakan. Kapal terbang patah balik. Patah balik, baiki kerosakan tersebut, terbang. Rosak lagi, patah balik pula. Akhirnya pilot kata, memang rasanya kita kena bawa juga Amir ke? Kita kena bawa juga Amir ni, baru kita akan selamat. Akhirnya dia orang bawa juga, dia naik. Bila bawa dia naik, kapal terbang pun dah elok balik. Akhirnya dia sampai ke Mekah. Nampak tak, nak katakan betapa haji ini adalah panggilan. Walaupun kita kumpulkanlah kekuatan kita sebesar mana, ada sebahagian jemaah yang dia rasa dia boleh main dengan kuasa yang dia ada. Sebab tu di sana Nabi SAW ajar kita satu benda. Apa kata Nabi? Wa iza ya ulam sammillah wa kul biyaminik. Anak, makan dengan baca bismillah. Buat sesuatu benda ni dengan bismillah, dengan nama Allah. Jangan buat benda dengan lain daripada nama Allah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Nabi kata,
fa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta pertolongan daripada Allah. Ramai di antara kita suka bergantung dengan manusia. Haji Sarina takkan tak boleh selit nama saya seorang. Manusia kemampuan dia terhad. Walaupun hebat terus mana pun manusia tu, kalau Allah kata tak boleh pi, dia tetap takkan datang. Baik. So fa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi kata kalau nak minta tolong dengan Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak memohon sesuatu, pohonlah daripada Allah. Walau ijtama'atul jinna wal ins. Kalau dikumpulkan jin dan manusia ala ayyanfa'u, untuk bagi manfaat pada engkau, lan yanfa'uka illa ayyasha Allah. Takkan dapat manfaat melainkan Allah izinkan. Walau ijtama'atul jinna wal ins ala an yadhurruk. Kalau dikumpulkan jin dan manusia untuk datangkan mudarat pada engkau, lan yadhurruka illa ayyasha Allah. Takkan datang mudarat melainkan dengan diizinkan Allah. Sama ada manfaat ataupun mudarat takkan terkena melainkan Allah yang izinkan. So Allah nak didik Nabi SAW dan para sahabat, kamu mai ke Mekah, kamu datang dalam keadaan dengan izin Allah. Aminin, datang dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Okey, maka kamu datang masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman dengan membotakkan kepala dan memendekkan. Okey, padam sekejap whiteboard kita. Kita nak tulis dua perkataan. Okey, ada dua perkataan. Pandai tulis Arab? Ustaz tulis tak? Okey. Ustaz tulis. Muhalliqin dengan muqassirin, Ustaz. Lepas tu tulis muhalliqin, yang kedua al-muqassirin. Al-muhalliqin, botak. Oh, cantik rupanya tulisan. Oh, berubah boleh Ustaz Syarafi ni. Suara sedap, tulisan cantik. Al-muhalliqin dengan al-muqassirin. Okey, al-muqassirin. Masya-Allah, nampak? Dia ada seni dia. Berbaris sekali. Boleh tulis atas jadah. Kamera tunjuk. Okey, baik. Al-muhalliqin dengan al-muqassirin. Ustaz duduk kat situ, nak ada benda lagi nak kena tulis sekejap lagi. Al-muhalliqin, orang yang membotakkan kepala. Al-muqassirin, iaitu orang yang memendekkan rambut. Sebab tu sekejap lagi kita nak buat keputusan, nak botakkan kepala ke kita nak pendekkan rambut. Okey, sekejap lagi kita nak buat keputusan. So ini di antara dalil berkaitan tentang ketika kita buat haji ataupun umrah, di sana ada satu sunnah yang besar. Baik, dan ada yang sunnah, dan di sana juga yang perbuatan pendek ataupun botak ini adalah sunat. Tapi perbuatan tahallul itu adalah rukun di dalam haji. Okey, rukun di dalam haji. Okey, dan juga apa namanya, kalau pendek dan botak tu hanya sunat saja, tapi bertahallul tadi. So topik kita tentang tahallul. Baik, sekarang kita nak tentukan. Saya tanya, nak botak ke nak pendek? Botak. Botak pendek? Botak juga. Botak. Siapa nak pendek? Botak. Ada orang dia kata, Ustaz saya minta maaf lah, saya bukan tak nak botak, tapi isteri saya cakap tak handsome. Jadi isteri saya tak kasih saya botak. Dia kata, abang 0 boleh, nombor 1 boleh. Kalau kan pergi kedai gunting tu nanti dia akan tentukan. Baik, so nak botak ke nak pendekkan rambut. Okey, sekejap lagi sebab, tapi dua-dua ni disebut di dalam ayat Al-Quran. Dua-dua ni disebut dalam ayat Al-Quran. Baik, sekarang kita nak cerita tentang tahallul. Okey, cerita tentang tahallul. So Nabi SAW, sebelum tu lagi, Nabi SAW masuk, Allah sebut berkaitan tentang ayat tahallul tadi tu. Okey, diceritakan Nabi SAW masuk. Baik, saya bacakan satu hadis sebelum kita cerita tahallul. An Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi. Nabi SAW masuk ketika hari pembukaan kota Mekah. Wa ala ra'si al-mighfar. Di atas kepalanya ada topi besi. Nabi pakai topi besi. Dan Nabi SAW ikatkan rambut dia dengan 2 ikatan. Dia dendan. Bukan dendan. Oh, utara dendan. Okey, dandan. Mendandan rambut. Dia dandankan 2 ikatan rambut dia.
Dia ikat dua, dia pakai topi besi ketika masuk. So macam mana Nabi SAW masuk? Okey. Kemudian dia di sana ada satu riwayat tambahan menceritakan dalam tafsir surah ayat kita baca tadi. Nabi SAW masuk ke Mekah, dia menundukkan kepalanya sehingga hampir-hampir menyentuh pelana tunggangannya. Waktu Nabi SAW masuk ke Mekah ni, dia tundukkan kepala dia. Masuk ke Mekah dalam keadaan kepala yang ditundukkan. So ingat sahabat-sahabat kita yang bakal tiba, yang dah tiba, jangan masuk ke Mekah dengan sombong dan takabur. Ikut macam yang Nabi SAW buat. Baginda masuk ke Mekah dalam keadaan penuh tawaduk, sehingga ditundukkan kepalanya hampir-hampir menyentuh pelana. Nabi SAW tundukkan kepala begitu ketika dia mula-mula masuk ke Mekah. Baik, Ibnu Katsir menyatakan, dia kata Nabi SAW masuk ke Mekah pada hari pembukaannya dalam keadaan tunduk kepala kerana tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran daripada hadis ini iaitu kenapa Nabi masuk dalam keadaan macam tu? Sebab masuk dengan kemenangan. Menang. Hari ni minta maaf, saya dulu-dulu mungkin kesilapan kita, mudah-mudahan Allah ampunkan. Seronok main Mekah, seolah-olah nak cakap hang tak dapat main, aku dapat main. Naik pula business class, duduk kat depan. Benda pertama kita akan buat, mula-mula naik flight, ambil gambar dulu. Waktu lain tak ambil gambar, waktu pakai ihram duduk kat airport tak ambil gambar, tapi time duduk dekat business class, time tu lah dia nak ambil gambar. Ambil gambar, ambil gambar, masuk dalam Facebook, doakan. Okey, baik. Doakan. Apa tujuannya? Nak bagi tahu aku boleh pergi haji, hampa tak boleh pergi haji, pada muka hampa. Okey, baik. So seronoklah ni. Betul kita seronok. Tapi jangan sampai seronok menghilangkan sifat tawaduk. Jangan sampai seronok menghilangkan sifat tawaduk. Sebab tu ada orang tanya, kenapa ustaz tak masuk dalam Facebook, apa aktiviti buat kat sana, gambar dekat Kaabah ke, gambar begitu begini. Wallahu alam lah, dulu-dulu mungkin saya duk masuk juga, tapi bila kita baca macam ni rasa, antaranya bila kita kenang kawan-kawan kita yang duk mesej, ustaz saya buat rayuan melalui ustaz itu tak dapat, tak sampai hati kawan-kawan kita yang tak dapat datang. Tiba-tiba kita nak tunjukkan keseronokan, walaupun mungkin boleh dibincangkan lagi topik tentang keikhlasan. Mungkin kalau kita buat bukanlah niat nak riak pun, tidak, bukan. Sebab tu dalam bab ni Nabi SAW tunjukkan bagi orang yang dapat sampai, lebih-lebih lagi dia dapat satu kemenangan, maka masuklah dalam keadaan tunduk kepala. Dan tujuan tunduk kepala ini juga sebagai satu perasaan tanda kesyukuran kepada Allah, masuk dalam keadaan tawaduk. Sebab tu jangan berjalan kaki pergi ke masjid dalam keadaan tergopoh-gapoh atau berlari ataupun dalam keadaan riang gembira. Di sana bukan sekadar datang ke Masjidil Haram, termasuk solat di masjid yang biasa pun. Baik, saya selalu tengok orang pergi ke masjid, apa dia buat? Dia akan berlari waktu nak pergi masjid sebab imam dah start solat. Kan ada sebahagian kita berlari. Berlari ataupun berjalan dengan cepat. Kenapa berlari jalan dengan cepat tu? Sebab nak kejar rakaat, supaya dia dapat rakaat tu. Di sana ada larangan, iaitu larangan daripada Nabi SAW, bila kamu datang ke masjid untuk tunaikan solat jemaah, maka famshu bil wiqar was sakinah. Berjalanlah dalam keadaan tenang dan jalan dalam keadaan tenang. Berjalanlah dalam keadaan yang tidak gopoh-gopoh dan dalam keadaan yang tenang. Kenapa? Kerana bila seorang tu dia nak pergi ke masjid, connection dia dengan Allah itu telah pun berlaku. Dia nak pergi menghadap Allah ni. So umpama orang yang nak pergi ambil pingat, takkan dia nak berjalan tu gopoh-gopoh. Dia akan berjalan perlahan dalam keadaan tundukkan kepala, dalam keadaan penuh tawaduk. So umpama orang yang nak ambil pingat daripada raja. Raja nak bagi pingat, nak bagi pangkat dekat dia, maka dia akan bangun perlahan-lahan, berjalan dengan stepnya, kemudian dalam keadaan menundukkan kepala, tanda sembah hormat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apa yang berlaku juga sebagai menunjukkan Nabi SAW ni adalah orang yang Nabiur Rahmah, Nabi yang menunjukkan kepimpinan yang baik. Dia tidak sombong, bahkan dia adalah orang yang amat merendah diri. Itulah cara bagaimana Nabi SAW dia masuk ke Mekah. Baik, kita kembali balik tentang dua perkataan ini. Bila kita sebut tentang tahallul, maka tahallul itu boleh berlaku. Tahallul ni boleh berlaku dengan beberapa benda. Baik, waktu kita haji ni bila kita tahallul? Kita boleh berlaku melalui dua cara tahallul. Cara yang pertama setelah kita melontar jamrah Aqabah. Dah melontar dah jamrah Aqabah bila ni?
hari ke-10. Kita dah selesai Muzdalifah, kita masuk ke Mina, kemudian kita pergi melontar di Jamrah Aqabah. Biasanya melontar di Jamrah Aqabah ni lah yang paling sengit sekali. 3 tahun lepas ke 4 tahun lepas kami datang buat haji. Waktu tu haji selepas PKP. Tak ramai orang, jumlah dalam sekitar 800 ke 900 ribu orang. Dan amat tenang, kami boleh melontar dengan lapang. Tapi tahun selepasnya 4 juta. Jadi 4 juta apa berlaku? Ribuan lautan manusia. Kami duduk kemah 112. Semua jemaah dia lalu daripada atas kami, belakang kami dan depan kami. Daripada jauh lagi pagi-pagi buta selepas subuh kita dah dengar dah dekat telinga kita daripada dalam kemah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Seumpama satu angkatan tentera yang besar sedang bergerak menuju ke satu tempat. Yang hitamnya, yang rambut kerintingnya, yang mata sepetnya, pelbagai manusia, pelbagai jenis bangsa, yang suasana yang amat luar biasa. Semua bergerak dengan kumpulan masing-masing. Apa ada dalam bayangan kita waktu itu? Kalau siapa yang tengok saat itu, apa yang dia terlintas dalam kepala dia? Terlintas apa? Kita tengok jumlah yang ramai, saling bertakbir. Ingat, apa yang mengingatkan kita tentang apa? Peperangan. Okey, lain? Bersatu hati. Okey, yang pertama peperangan. Seumpama nak pergi nak perang apa? Perang setan tak? Belum tahu setan tak? Okey. Itu yang dia geram tu. Macam nak berperang, dia siapkan kuda-kuda, tak cukup dengan 7 batu, kasut dia keluar lagi baling dengan kasut-kasut. Geram. Kalau siapa tengok video 2 tahun lepas, seorang Pak Haji ni bukan sekadar dia lontar, dia siap pergi tembak lagi, pegang dia tembak. Dia buat macam dia sebab apa dia duk anggap setan pun kalau dia tahu kita nak pergi lontar dia awal-awal lagi dia lari. Okey, akhirnya bukan kepala setan kita lontar, kepala Pakistan yang kena. Okey. Baik. So suasana tadi mengingatkan kita tentang perjalanan hari akhirat. Okey, step-stepnya dengan setiap orang berjalan ikut kumpulan ya di akhirat, kita akan berjalan mengikut kumpulan masing-masing. Sebab itulah ya di padang mahsyar. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Allah akan bawa kumpulan orang yang bertakwa secara berkumpulan pergi ke mana? Ke syurga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dibawa juga orang kafir pergi ke neraka juga dalam keadaan berkumpulan. So ada yang berkenderaan, ada yang berjalan, dan mereka akan diiring seumpama VVIP. Dan begitulah keadaan ketika kita sedang pergi melontar pada waktu tersebut. So melontar antaranya tahlul kita, tahlul yang pertama kita boleh buat dengan cara melontar. Melontar ni selepas daripada melontar, kita akan bergunting dekat Jamrah Aqabah tu. Kat situlah kita akan bergunting, maka terlerailah tahlul kita. Kita dah boleh buka kain ihram kita, melainkan 3 perkara saja yang kita tak boleh buat. Itu satu cara. Cara yang kedua kita boleh bertahlul adalah dengan saya kira mungkin tahun ni ada mungkin beberapa grup yang akan sedikit kelainan cara perjalanan dia. Selesai daripada Muzdalifah, kita tengok macam mana. Kalau sekiranya jalan sesak menuju ke Mina, kita akan melencong. Daripada Muzdalifah kita tak terus pergi ke Mina, kita terus masuk ke Mekah. Okey, masuk ke Mekah kita tawaf haji. Kita selesai tawaf haji, yang belum sa'i kita buat sa'i. Selesai sa'i kita bertahlul. Okey, salah satu daripada ni kita boleh buat. Itu salah 2 cara untuk kita bertahlul. Okey. Atau kalau sekiranya kita buat selesai dah tahlul awal, kita ada pula tahlul sani setelah kita selesai tawaf haji nanti. Nanti biasa saya kira semua yang dah maklum tentang benda tu, nanti kita lihat bagaimana kesesuaian dia mengikut kumpulan masing-masing yang akan dipimpin oleh para mutawif kita nanti ketika kita berada di Mina nanti insya-Allah. So itulah yang dinamakan tahallul, sebagaimana dalam solat, as-salatu muftatahun bit takbir wa mukhtatamun bit taslim. Solat itu ihramnya adalah takbir. Orang yang bersolat, ihram solat tu apa dia? Allahu akbar, maka dia bermulalah ihram bagi solat. Tak boleh bercakap, tak boleh pusing badan, tak boleh makan dan minum. Baik. Dan tahallul bagi solat adalah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dipanggil tahallul bagi solat. Adapun bagi haji, iaitu ihram haji apa dia?
labbaik Allahumma labbaik, ataupun niat ihramnya pakai ihram. Baik, tahallul bagi haji adalah dengan cara bercukur, dengan cara bercukur ataupun bergunting. Baik, di sana kita nak cerita tentang dua perkataan ni, muhalliqin wa muqassirin. Sekarang kita dah boleh buat pilihan. Kami juga ke perempuan pun sama juga ke ustaz? Tak, bagi lelaki ada pun perempuan cukup, iaitu muqassirin. Baik, kenapa perempuan tak boleh cukur sekali? Kenapa Kalau dah cukur dah jadi macam lelaki pula. Larangan tasyabuh perempuan kepada lelaki. Baik, hadis riwayat Muslim, Nabi antaranya Nabi SAW setelah mana dia tengok para sahabat ini telah pun bertahlul, baginda pun berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur gondol rambut mereka. Nabi SAW doakan pada orang yang bercukur ni, bertahlul. Ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur. Orang yang mencukur rambut mereka sehingga gondol, iaitu membotakkan rambut. Baik, akhirnya sahabat yang dengar yang tak gondol ni, yang tak botak ni, tanya, wal muqassirin ya Rasulullah, macam mana pula dengan yang gunting sahaja? Macam mana dengan yang gunting saja? Qala Allahumma arhamil muhalliqin. Nabi doakan lagi, ya Allah, rahmatilah orang yang botak. Qalu, depa kata lagi, wal muqassirin ya Rasulullah, macam mana dengan yang gunting sahaja? Qala wal muqassirin. Akhirnya Nabi kata, ya, yang gunting juga. Okey, cepat, siapa nak bagi pengajaran? Okey, mula-mula Nabi SAW doakan, ya Allah, rahmatilah orang yang botak. Sahabat kata yang pendek. Nabi kata, ya Allah, rahmatilah orang yang botak. Sahabat tanya lagi, yang pendek ya Rasulullah? Nabi kata, ya, yang pendek juga, yang gunting juga. So di sini menunjukkan apa? Kelebihan botak 2 kali ganda lebih baik daripada yang gunting. So nak yang lebih ke yang kurang? Yang lebih. Okey, pandai, tu tanda cerdik. Kita pergi ceramah di masjid. Okey, jadi jumpa dengan jemaah ni macam-macam jenis. Kita pun buat satu contoh. Okey, saya kata contoh kita ambil seekor kambing tak kat depan. Kemudian kita tanya kat kambing tu, "Kambing, okey, ni emas 1 kilo, ini rumput 1 kilo. Nak emas ke nak rumput?" Kambing tu kata nak emas. Kalau kambing tu cakap nak emas, kita kata kambing ni memang gila. Okey. So, kambing tu kalau dia pilih rumput, dia cerdik. Kita panggil pula seorang pak haji yang dah balik haji dah daripada tanah haram. Okey, haji 27 dengan 1 haji nak yang mana? Saya ambil 1 lah ustaz. Haji, sekali lagi saya tanya soalan, 27 dengan 1 haji nak yang mana? Saya ambil 1 dah, cukup dah. Saya ni jenis orang reda. 1 cukup dah. Haji last, 27 dengan 1 mana banyak? 27. Haji nak yang banyak ke yang sikit? Saya ambil yang 1 je lah. Apa kita nak kata Kak Haji ni? Kalau orang Kedah dia kata bengong hang ni. Kalau maksudnya di antara dua benda yang lebih, benda yang lebih banyak kita boleh dapat tapi kita tak nak, sedangkan kita boleh kalau kita nak, tapi dia tetap tolak. So ingat, dalam haji ni banyak benda. Dia masuk dalam bab sedekah Allah pada kita. Sama ada kita nak dengan tak nak. Hadhihi sadaqatun tasaddaqallahu biha. Ini adalah sedekah Allah pada kita. Kenapa tak nak terima? Faqbalu sadaqah. Terimalah sedekah ni, bukan benda yang susah pun. Berapa lama dah kita tak pernah botakkan kepala. Baru tahu parut ada kat atas kepala, kelomomo banyak mana. Lepas dah cukur tu baru tahu. Oh, tahu rupanya. Dan ada sebab dia. Sekali lagi kita cerita di antara apa hikmah di sebalik diminta kita ni untuk bertahlul dan juga membotakkan ataupun memendekkan rambut ni. Jadi itu hadis yang menunjukkan tentang benda tersebut. Baik, maka apa pengajaran daripada hikmah daripada tahlul ini? Kita nak baca hikmah bersyukur. Saya ambil daripada kitab Fiqh Manhaji dulu. Dalam kitab Fiqh Manhaji dia kata antara hikmah kita bercukur menyebut pengertian bercukur merangkumi semua perbuatan potong rambut. Bila kita kata bercukur, maknanya kita akan botakkan keseluruhan daripada rambut kita. Ia termasuk menggunting 3 helai rambut atau lebih, mencabut atau memendekkannya, walau sekadar mana dan dengan apa-apa sekalipun. Maksudnya pengertian tahallul tu, maknanya sama ada dia bercukur, ataupun dia potong rambut, ataupun dia gunting 3 helai rambut atau lebih. Sama ada dia cabut. Boleh kalau tak nak gunting, boleh yang tolong cabut sekejap 3 helai. Isteri dia pun cabut keluar 30 helai. Okey, contohnya. Sama ada mencabut atau memendekkannya, walau sekadar mana dan dengan apa-apa alat sekalipun. Dengan apa-apa alat. Gunting ada? Tak ada. Pisau ada? Ada. Ambil pisau tu, potong, boleh juga.
Baik. Ia merupakan rukun menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i berdasarkan perbuatan Nabi SAW sebagaimana yang kita sebutkan. Okey, so ni iaitu sama ada memendekkan perbuatan itu, nama dia adalah tahallul. Baik, next saya ambil pula pandangan Syekh Sya'rawi dalam Al-Hajjul Akbar. Baik. Tahun ni Haji Akbar ke? Tak. InsyaAllah. InsyaAllah apa kita dah tahu dah wukuf hari apa? Wukuf hari Khamis ke Jumaat? Hari Khamis wukuf. Okey, baik. So kita nak memperbetulkan kembali. Saya lebih berpegang kepada pandangan sebenarnya haji itu adalah akbar dah. Haji itu adalah akbar walaupun tak jatuh hari Jumaat. Kenapa ada orang dia menganggap kalau jatuh hari Jumaat haji akbar, untunglah korang tahun ni dapat haji akbar? Tidak. Okey, baik. Siapa saja yang datang haji, dia telah pun berada pada haji akbar. Tak kira walaupun hari Sabtu, walaupun hari Khamis, walaupun hari Selasa, itu haji akbar. Cuma di sana sebahagian ulama mengatakan kalau bertemu dengan wukuf dan juga hari Jumaat, maka 2 kali berkat. Dua kali berkat. Itulah maksudnya. Walau bagaimanapun haji itu memang dah akbar dah. Samalah juga dengan orang mengatakan haji duduk kemah mana? Saya kemah VVIP. Okey, baik. Kemah VVIP dia kata. So apa kita kata? Sebenarnya semua tetamu Allah ini adalah VVIP. Siapa pun yang bila dia menjadi tetamu, siapa yang menjadi tetamu raja, ini kan pula raja kepada segala raja. Of course lah kita adalah VVIP. Kita adalah VVIP Allah, maka tiada beza di antara kita melainkan takwa sahaja. Okey, melainkan takwa. So kata Syekh Asy-Sya'rawi dalam Al-Hajjul Akbar, dia kata hikmah mewajibkan bercukur atau bergunting kerana kamu sebelum ihram telah membersihkan dan merapikan dirimu daripada semua rambut dan bulu yang ada pada badanmu. Oleh kerana kamu terdedah kepada debu dan kotoran semasa berada dalam ihram yang lama. Dia kata sebelum ni kita dah bersihkan, pakai shampoo, rapikan rambut sebelum nak datang gunting rambut, bukan? Kita nak datang ni ke Mekah ni. Baik, kemudian bila kita pergi saja ke Arafah, sebab itu Arafah ni tempat haji ni pekerjaan yang bercomot-comot. Bercomot-comot, betul ke bahasa ni? Boleh ke bercomot-comot? Macam mana nak kata bahasa sedap sikit? Nak cikgu bahasa? Kusut masai. Okey, baik, kusut masai, bukan bercomot-comot. Okey. Kusut masai, haji itu adalah kusut masai. Baik tu pakai pakaian putih, kita duduk merata tempat, waktu tu dah tercemar dah. Kemudiannya pula busuk, dah lah keluar daripada hari tu, keluar kalut baik dah sampai, tak sempat pakai deodoran, akhirnya busuk ketiak lah, bau badan lah, nak masuk toilet, nak mandi susah. Ada orang yang nanti kita tengoklah gelagat orang cerita Piramli itu betul sungguh. Bila dah 2 jam tunggu dekat toilet ni, bila tengok ada orang yang berlama-lamaan dalam toilet sampai kena maki hamu dengan orang, ada orang yang memang sekejap sungguh dia masuk, sekejap dia keluar senyum saja. Kita tahu dah ni memang mandi Piramli punya mandi. Okey, baik. Baik, jadi badan musuk dan di tengah padang pasir. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita pada tahun ni daripada sebarang ribut pasir. Pernah berlaku ribut pasir. Ribut pasir tahun 2 tahun lepas, saya terkena di Madinah waktu menunggu nak masuk, giliran masuk dalam Raudhah. Datang ribut pasir, memang habis baju kita tukar jadi kuning. Kepala kita ni tukar, rambut ni semua dekat pasir ni. Jadi bila mereka pergi ke Arafah, berjalan kaki daripada Mina menuju ke Arafah dengan jarak yang macam tu, menempuh padang pasir, menaiki kenderaan, berjalan kaki, baju dah tercemar, rambut-rambut semuanya dah penuh dengan pasir, rambut dah kotor. Maka disebabkan itu, antara hikmahnya supaya nak membersihkan kembali rambut mereka dengan bercukur, nak hilangkan terus kotoran-kotoran yang ada dekat atas kepala. Baik, maka dia kata, maka sewajarnya kamu bersihkan segala kotoran tersebut dengan tiada lagi sesuatu yang membebankan kamu. Maka dia kata yang baki selepas itu rambut yang menjadi kemegahan dan kebanggaan. Bila kita dah botak, keluar balik, alhamdulillah, ni rambut sulung yang keluar selepas daripada mengerjakan haji. Seronoklah kita bangga, ya Allah, alhamdulillah. Akhir rambut yang tadi maka telah pun hilang, yang tumbuhnya ni seumpama kita telah memulakan hidup baru. Baik, cuma saya menarik bila saya baca satu tulisan, dia kata kenapa kita kena tahallul dengan botakkan kepala itu lebih baik. Baik, orang yang berada di Arafah orang yang berada di Arafah dan orang yang buat haji, apa balasan dia dapat? 2 balasan yang besar.
Tiga balasan yang besar. Okey, yang pertama, dapat syurga. Yang kedua, diampunkan dosa. Yang ketiga, kharajat zunubahu kayaumin waladathu ummuh, keluar dosa daripada tubuh badannya seumpama bayi yang baru dilahirkan. Bila dah keluar dosa daripada badannya seumpama bayi yang baru dilahirkan, bayi baru dilahirkan, apa kita buat kat bayi tu? Kita cukur, botakkan rambut dia. Kenapa botakkan? Sebab dia kelahiran yang baru, maka biarlah tumbuh rambut yang baru. Kerana rambut tadi, rambut yang dah tercemar, kena uri, kena darah, kena dalam perut mak dia, bukan? Maka kita botakkan dia supaya dia dapat rambut yang baru. Maka seolah-olah kita mendapat satu kehidupan yang baru selepas daripada haji. Maka bermulalah rambut yang tumbuh itu bermula. Maka balik kat Malaysia, tengok rambut tu berapa lama dah, subhanallah, dah 2 minggu dah balik daripada haji, rambut dah mula naik sikit-sikit. Maka orang tengok kita pun orang tahu kita baru balik daripada haji. Maka itu di antaranya. Maka dia kata lagi, kemudian dia kata, di mana kamu melumurinya dengan minyak, menghiasnya dengan menyisir atau menyikat, sekarang dikatakan kepadamu, cukurlah, kerana rambut tersebut boleh jadi pernah menjadi saksi kemaksiatan apa yang dilakukan oleh kamu. Rambut kamu yang sebelum kamu berada di Mina ni, sebelum kamu bergunting, sebelum kamu bercukur, rambut itu pernah melihat engkau melakukan dosa. Rambut itu bersama-sama dengan engkau ketika engkau kutuk orang, engkau kata ke orang, engkau buat dosa, melangkah tempat yang tak elok, maka rambut tersebut pernah menyaksikan. Maka sekarang buangkan semua rambut tersebut supaya tumbuh rambut yang baru, rambut yang tidak menyaksikan engkau sebagai seorang pelaku dosa. Maka seumpama begitu. Maka dia kata, cukurlah, kerana rambut tersebut boleh jadi pernah menjadi saksi kemaksiatan apa yang dilakukan oleh manusia. Justru Allah mahu rambut yang tumbuh dalam keadaan bersih serta taharah yang menjadi tanda berhubung iltizam seseorang. Seumpama kita sedang berazam dengan satu azam yang baru, niat yang baru, ya Allah, sebagaimana rambut aku yang hilang, begitulah dosa aku yang telah aku tinggalkan. Sebagaimana rambut yang baru, beginilah kehidupan aku yang baru. Ya Allah, aku berjanji, peliharalah baki kehidupan aku selepas ini, ya Allah. Dan kita jaga haji kita sampailah ke akhir hayat kita. Buat kata, sampai bila? Piramli kata, sampai Abang Jamil. Bukan saya sebut, mereka yang sebut. Okey, baik. Okey, baik. Ingat mereka tu. Okey, naik. Di sana ada satu buku lagi yang lain. Buku Al-Hajjul Mabrurah, Haji yang Mabrur. Dia sebut cerita tentang tahallul ni. Dalam buku Haji Mabrur, dia kata, bercukur kepala sunat dimulakan sebelah kanan. Siapa yang nak bertahallul nanti, disunatkan untuk permulaan. Sebab itulah, kalau tanya saya, lepas kita dah selesai, dah melontar nanti, nak gunting sikit dulu ke, ataupun nak terus gondolkan? Baik, gondolkan terus. Siapa yang nak bercukur, jangan gunting sikit kemudian bercukur terus. Bahkan sebahagian yang mengatakan kalau dia gunting sikit, dia dapat pahala sikit itulah. Tapi kalau dia gondol terus, maka dia dapat pahala yang banyak. So apa kita nak buat? InsyaAllah nanti bila saya bawa semua pergi melontar, selesai melontar, kita akan turun ke bawah, kita pusing pergi dekat kedai gunting. Satu cara. Cuma saya tak berkenan yang tu sebab dia punya customer ramai. Dia cukur kepala tu laju, habis lubang-lubang kepala kita berdarah. Dia main cukur saja. So kita bawa balik ke siapa yang ada bawa mesin tu, pakat bawa, kita pakat cukur kepala masing-masing dekat kemah. Paling terbaik minta pasangan masing-masing tolong botakkan kepala dia. Barulah seronok. Bagi isteri botakkan kepala. Okey. Okey, nanti baca balik buat kat kemah. Kita balik buat kat kemah nanti. So, ibu-ibu kita standby. Okey. Asah pisau dulu. Asah pisau nanti tunggu bagi talut. Dia lepaskan geram. Okey. Baik. Okey, so dia kata disunat dimulakan sebelah kanan atau jika berkunting. Afdalnya seluruh kepala. Okey, baik. So dia kata sunat mula belah kanan, kemudian ambil tengah, ambil kiri, ataupun kanan, kiri dan juga tengah. Ataupun kalau bercukur tu keseluruhan kepala lah. Tetapi bercukur ini kerana Nabi SAW mendoakan kepada orang yang bercukur dengan rahmat dan keampunan sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk yang bergunting sekali sahaja. Bagi wanita, ia hanya boleh bergunting dengan mengambil sekadar sedikit sahaja daripada rambut. Okey, so ambil bahagian bawah sikit saja. Jangan tolong gunting sekejap rambut aku, dia bagi kita segenggam.
Alamak. Okey, baik. Kawan kita ni pun tak senonoh punya kawan. Okey, baik. Genggam dia gunting rambut kita. So, gunting sedikit saja bagi perempuan. Adapun bagi lelaki, okey, maka bercukur itu adalah lebih baik. Afdalnya ambil lah belah kanan. Ambil lah belah kanan. Tapi rambut perempuan susah nak ambil belah kanan. Kau mana kan? Ada orang tanya, Ustaz boleh tak kalau saya bertahlul dengan gunting bulu kening? Tak boleh. Okey, baik. Gunting bulu yang tak boleh juga. So, rambut sahaja. Baik. Next, apa lagi hikmah kita bertahlul? Hikmah tahlul ni dia kata sebagai takkid dan tahqiq selesainya ihram. Tujuan kita bertahlul tu menandakan kita dah selesai dah. Kita dah selesai dah ihram kita. Sebagai satu pembuktian. Sebab tu kena buat. Dan jangan berlama-lamaan. Bahkan makruh hukumnya kita membiarkan. Tak apalah, nanti petang sekejap lagi lah. Jangan. Okey, disegerakannya kerana sebagai salah satu tanda seumpama orang yang solat selesai saja baca tahiyat maka terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa ditunda-tunda. Tanpa ditunda-tunda. Baik. Kemudiannya pula dia kata antara hikmahnya lagi pula sebagai tanda muqaddimah untuk tawaf wada'. Okey, bila dah bertahlul itu sepatutnya makin sedih kita dah semakin menghampiri kepada tawaf selamat tinggal. Okey, tawaf selamat tinggal iaitu kita akan mula meninggalkan Mekah kerana dia di antara benda yang terakhir. Baik. Kemudiannya juga di antaranya sebahagian mengatakan ianya sebagai adab meninggalkan Kaabah dalam keadaan yang bersih. So sebagaimana kita masuk ke Mekah dalam keadaan bersih, maka kita keluar daripada Mekah juga dalam keadaan yang bersih. Baik, sebab tu saya biasa-biasa duduk buat waktu hari terakhir kita nak keluar daripada bumi Mekah tu, saya tak buat ucapan dekat lobi. Biasanya naik atas bas, saya ucap, tuan-tuan, sebagaimana kita kita disambut oleh semua orang dengan seronok. Orang sambut kita, bagi buah kurma. Kita datang itu dapat apa? Coklat paci lagi. Coklat paci. Okey, baik. Dapat kopi Arab, kopi tetamu. Okey, baik. Kemudiannya pula kita dialu-alukan. Selamat datang, selamat datang. Maka macam itulah. Datang dalam keadaan yang baik, balik pun dalam keadaan yang baik. Jangan balik dalam keadaan ada di kalangan kita yang terasa hati dengan kita. Salah satunya adalah pekerja-pekerja hotel. Sebab tu saya kata, kita datang dia orang seronok, kita balik pun biarlah mereka seronok. Apa saya buat? Kita cabut kopiah kita, hampa boh duit dalam ni, kita sedekah bagi kat mereka. Kami kumpul duit jumlah yang banyak, panggil seorang pekerja hotel, ini orang bahagikan. Senyum mereka semua buka babai, doakan haji mabrur, haji mabrur, haji mabrur. Kan seronok macam tu. Kita datang orang seronok, balik pun orang seronok. Allah lebih-lebih lagi lah. So kita nak mengembirakan orang. Ketika datang kita buat kenduri, ketika balik pun kita gembirakan orang, terutama yang berkhidmat pada kita, pekerja-pekerja hotel dan sebagainya, yang jaga tempat makan kita kan. Buatlah sesuatu benda yang menyeronokkan orang sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir, kita ambil hikmah. Apa dia hikmah tertib pada kebanyakan rukun. Jadi semua benda yang kita buat dalam haji ni mesti kena ikut urutan dia. Hikmah tertib pada kebanyakan rukun ni, dalam kitab Fiqh Min Haji ni dia kata sebahagian besar rukun ini mesti dilakukan secara tertib. Tak boleh ikut suka kita, mesti kena ikut flow dia. Okey, kami di waktu karnival haji dahulu, siapa yang pergi kat karnival haji kan kita letakkan dekat dinding. Okey, peta perjalanan haji kita. Daripada satu step, 1, 2, 3, 4, insya-Allah nanti sebelum hari tarwiyah kita akan buat bukan kursus perdana lah, kita akan buat kuliah perdana kita dekat sini sebelum hari tarwiyah. So ada 2 tempat, satu kat sini, satu lagi di Aziziyah kita buat untuk ATM dan grup Mujamalah. So kita buat, kita nak ceritakan peta perjalanan haji kita, insya-Allah. So kita akan lihat step-step kita supaya tuan-tuan nampak dan tahu apa pergerakan yang kita akan buat selepas daripada ni. Hari ni kita tak nak ceritakan lagi. Baik, jadi hikmah tertib ni dalam kitab Fiqh Haji dia kata rukun ni mesti dilakukan secara tertib, bahkan wajib dilakukan secara tertib, iaitu bermula dengan ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Habis tu yang lain-lain mina apa semua sah, itu wajib. Nanti kita masuk bab wajib. Persoalannya, adakah tertib rukun yang ke-6 ataupun syarat bagi cara melaksanakan rukun-rukun? Maka terdapat perbezaan dalam mazhab Imam Syafi'i antara hikmah tertib. Apa dia kata? Nak menunjukkan kesamarataan dalam amalan. Kita adalah umat Nabi SAW. Nabi kata, "Khudhu anni manasikakum." Ambil daripada aku ibadat kamu, jangan buat pelik daripada orang. Buat sebagaimana apa yang orang lain buat, itulah yang paling terbaik. Nanti mungkin ada sedikit kepelikan. So kita cerita siap-siap. Kita pergi hari tarwiyah,
Tapi ada sahabat lain dia kata, kami tak pergi hari tarwiyah, kami tu pergi ke Arafah. Hai ustaz, mana satu betul ya ustaz? Pergi tarwiyah di Mina ke, pergi tarwiyah ke Arafah? Tabung haji pergi Arafah, kita pula pergi ke Mina. Macam mana nak jawab kalau ada orang tanya soalan macam tu? Kena tahu ni, kena siapkan jawapan siap-siap. Supaya nanti kalau ada sahabat kita, asal kau orang pergi ke Mina hari ke-8? Sunnah Nabi. Oh, habis yang kami ni tak ikut sunnah. Oh, marah pula dia. Dia kata. Baik, di sana adalah benda-benda yang pertama, tabung haji dia pandang dari segi keselamatan, dia pandang dari segi keselesaan, dia pandang dari segi memudahkan dalam bab pengurusan. So kita tak boleh nak salahkan tabung haji. Jangan kata dan jangan keluar grup 3D kata tabung haji buat salah, kami betul. Mampus Hajar Sarina nak kena jawab. Okey, so jangan cakap macam tu. Kedua-duanya adalah betul. Tabung haji dia pandang dari segi keselesaan, keselamatan dan kemudahan. Dari segi transport, ya, kita tak menguruskan transport, kita tak tahu. Tapi tabung haji yang menguruskan transport, pening kepalanya nak menguruskan transport, nak pergi ke sana. Bayangkan kalau semua orang pergi ke Mina, maka dia akan jadi satu kesesakan yang amat luar biasa pula. Sebab tu alhamdulillah Allah jadikan kita pilihan yang banyak. Antaranya nak pergi ke Mina, silakan. Nak terus ke Arafah pun dipersilakan juga. Akhirnya terbahagi kepada dua, maka suasana lebih tenang dan kita pun dapat beribadat lebih selesa. So kita akan pergi kerana di sana Nabi SAW sebelum ke Arafah dia singgah di Mina. Maka kita nak buat macam yang Nabi SAW buat. So apa kita akan buat? Kita pergi ke Mina dan di sana ada beberapa kepelikan. Di antaranya tiba-tiba ustaz kata, pembimbing kita kata, kita akan solat zuhur. Kita akan solat 5 waktu solat ni sunnah. Solat 5 waktu solat di Mina pada hari tarwiyah. Yang tu kita akan buat. 5 waktu solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. 5 waktu. Dan 3 waktu solat akan dilakukan secara qasar. Solat zuhur 2 rakaat. Baik. Solat asar 2 rakaat. Solat maghrib 2 rakaat juga. Baik. 3 rakaat. Baik. Solat isyak 2 rakaat. Kita pun tanya, tak pergi mana pun, tak musafir pun, tak jauh pun, tapi kenapa kita solat 2 rakaat? Kerana di sana ada dalil Nabi SAW solat 2 rakaat ketika berada di Mina. So apa kita buat? Iqtida'an lirrasul, ikut cara Nabi SAW. Tapi tabung haji dia buat apa tabung haji? Jamak tamam Jamak ke? Dia buat jamak tamam. Tapi tabung haji buat jamak tamam, kita kata itu pun ada dalil juga. Kenapa ada dalil macam tu? Bila ada dalil macam tu, maka kita terima benda tadi tu, jangan berbalah lah. Terpulang. Nak buat 2, okey. Nak buat yang jamak tamam pun okey juga. So benda tu tidak ada perbalahan. So jangan ambil serius sangat benda tadi tu. Yang kami betul, yang kamu salah, tidak. Yang kedua-duanya adalah betul. Maka kita pilih mana yang kita rasa sesuai untuk kita. So kita pilih buat yang mana? Nak buat yang 2 ke yang 4? 2. Hampa bab mudah nombor 1 tak apa. Ada hak mudah dengan senang, hak mudah dengan susah, kita ambil lah. Mudah bukan? Baik, kita buat 2. Pergi pula ke Arafah nanti. Sampai pula ke Arafah. Dalam kemah ni pula, kemah tahun ni di Mina 81 campur tak? Campur kan? Akan bercampur dengan satu jemaah yang lain. So relax, jangan duk nanti sungguh memang cabaran lah. Saya ingat saya kali pertama saya jadi pembimbing ni, waktu datang masuk kemah, tengok ada orang lain masuk. Orang lain masuk macam tentera nak berperang ni, macam gangster masuk tengok kita ada. Kenapa dekat sini? Kita pun kata mana saya pun tak tahu. Dah depa kata kemah kami, ni kemah kami. Saya kata depa kata pun kemah kami juga. Panggil pula Arab mai. Ni kemah siapa ni? Dia kata kemah hampa berdua lah, kami bagi. Dia kata mana boleh, kami grup lain, depa grup lain. Bergaduh pula. Nak tarik apa nama tu? Langsir, buat langsir. Saya kata nak tarik langsir pun yang pertama tak ada langsir. Yang kedua, kalau dah tarik langsir sekalipun, korang ada speaker, kami ada speaker, takkan kita nak lawan siapa lagi kuat speaker pula. Bincang banyak bincang. Saya kata haji bukan tempat untuk bergaduh, bukan tempat nak cari pasal, bukan tempat nak tunjuk siapa paling hebat dan siapa paling kuat. Kalau ada macam tu, salah. Kalau saya buat macam tu, tuan-tuan marah dekat saya, wawai tak apa ustaz, jangan lu kasar sangat. So apa kita buat? Kita kata tak apalah, kita rendahkan ego kita. Apa kata kita buat sama-sama? Seorang baca khutbah daripada kumpulan ni, seorang lagi pula pembimbing ni pula jadi imam solat. Kita duduk sama-sama, kita beribadat sama-sama dalam ni. Islam itu menyatukan, haji menyatukan. Ingat,
Haji bukan membezakan. Beza walaupun kemah saja, tapi ingat haji menyatukan. Kalau kita ada rasa perbezaan, kita ada something wrong pada hati kita. Sebab tu elakkan. Baik, time nak solat pula, kita tanya, korang solat macam mana? Dia kata solat macam tabung haji suruh lah. Macam mana? Kami buat jamak tamam kan? Kami buat jamak tamam. Khusus jamak tamam dia kata. Baik, kita kata kami buat jamak qasar. Kalau gaduh pula, jamak qasar, jamak tamam, jamak qasar, jamak tamam. Saya last kali saya buat jamak tamam kerana tak nak gaduh. Okey, tak apa, buat jamak tamam. Muslimat ni dia suruh kita bergaduh. Okey, baik. Hantar mesej. Dia kata, "Ustaz, jangan jadi lembut sangat, Ustaz." Okey. Kita dah berkursus dah. Kita dah belajar dah ni. Kata buat jamak qasar, kenapa nak biarkan nak buat jamak tamam ikut macam dia orang? Last kali saya pun, kita kata dua-dua pun boleh. Kenapalah nak bergaduh pada benda furuk saja. So tak payah bergaduh, kita buat jamak tamam lah. Haji menyatukan. So ingat, kalau bertemu benda-benda yang macam ni, jangan duduk pegang, bertegang leher, pertahankan kami betul, kamu salah. Samalah juga dengan isu nafar awal, nafas sani. Nafar awal, nafas sani, sehingga seingat saya ada seorang jemaah tak puas hati dengan saya daripada sini sampai balik ke Malaysia. Isunya 3D buat nafas awal. Okey, 12 kita dah balik ke Mekah. Dia pula nak buat, dia buat nafas awal juga. Dia balik, dia pergi tanya seorang hamba Allah, mana lebih baik, nafas awal, nafas sani? Kawan tu tanya dia balik, nafas awal berapa hari? 2. Nafas sani 3. Mana lebih baik 2 dengan 3? Dia kata 3. Nampak? So dia telefon saya, Ustaz jadi pembimbing. Kenapa tak buat yang lebih baik? Kami habis duit 49,000, 50,000. Kenapa tak buat haji yang lebih baik? Kenapa tak buat nafas sani? Kita kata dua-dua boleh, nafas awal pun boleh, nafas sani pun boleh. Tapi yang lebih baik yang lagi lama kan. Duk pertahan sampai marahlah kecil hati punca kerana kita buat nafas awal. Ada punca dia. Dan nanti kat Mina nanti kita akan ceritalah kenapa nafas awal tidak nafas sani dan kenapa dijadikan dua-dua, dan kita pun berikan ruang. Kalau ada jemaah dia kata dia nak stay sampai nafas sani, tak apalah, duduklah stay kat situ. Tak ada masalah pun. Cuma dalam Al-Quran Allah sendiri yang berikan ruang. Faman ta'ajjala fi yaumain fahuwa khairun lah. Faman ta'ajjala fi yaumain fahuwa fala isma alaih. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih liman ittaqa. Siapa yang buat sebelah 12 tak ada dosa. Siapa yang buat sampai 13 pun tiada dosa bagi orang-orang yang bertakwa. Maka carilah nilai takwa ketika melaksanakan haji ni. Baik. Maka dia kata antaranya kesamarataan. Yang kedua, berperaturan dan mempunyai nizam yang sama supaya kita nampak cantiknya Islam dia dalam sistem dia. Yang ketiga, nak meningkatkan nilai persaudaraan sesama mereka. Bila kita tengok semua orang buat sama, maka meningkatkan nilai persaudaraan, ukhuwah ketika tahallul, saling. Seronoknya hari tahallul ni seronok nanti. Tunggu. Hari yang paling indah ketika haji ni, hari apa? Bukan hari tahallul, hari Mina. Mina tu sungguh ustaz tak? Ni pengalaman Mina ni cerita yang takkan habis sampai bila-bila. Pengalaman di Mina inilah pengalaman. Sebab tu kami, walaupun kami di antara yang sedikit pelik lah, antaranya kita suka duduk dalam kemah. Ada orang mereka ambil hotel dekat Azizia. Sebab kami suka, sebab kami dah dapat rasa walaupun mula bersesak-sesak, tapi sebenarnya kadang kita kena juga hidup susah. Lepas hidup susah tu baru kita tahu rupanya tu satu nikmat dan pengalaman yang kita takkan dapat pada waktu yang lain. Lepas tu akan jadi lebih akrab. Kita akan kenal di antara satu sama lain ketika di Mina. Kita ada sesi ta'aruf, perkenalan. Waktu tu baru kita rasa dekatnya dan rasa seronoknya duduk kat dalam kemah. Walaupun permulaannya, bayangkan, saya tak tahu saya cerita ke tidak, dia bagi kat kita tilam. Kalau yang naik upgrade tu lain yang kemah yang biasa ni, dia bagi tilam. Tilam tu kalau jenis tidur kaki terkangkang, memang tak boleh. Nak tidur macam mana? Tidur dalam keadaan tidur mengiring, tidur cara Nabi SAW. Itu cara paling terbaik nak tidur dekat Mina. Okey, tidur mengiring akan jimatkan ruang. Tapi kalau tidur pula siap terkangkang lagi, tu memang tak muat tempat. Tak muat tempat ruang kita ni. Yang kedua, mengingatkan kita tentang tidur di dalam liang lahat. Sungguh Mina mengingatkan kita akan liang lahat. Kawasan yang diberikan pada kita 3x6. Okey, baik. Macam liang kubur betul. Tilam kita saiz tak boleh pusing langsung. Memang duduk menyengit lah sampai ke pagi. Kenapa? Pasal nak suruh kita bangun awal. Jangan duduk bersedap-sedapan. Di Mina bukan tempat nak hotel 5 star nak tidur sedap-sedap.
Walaupun ada orang ambil package 200,000 lebih, dia dapat sofa bed. Tapi bila kita tengok akhirnya di Mina tu, rasanya tak ada keselesaan yang kita boleh dapat lah. Cuaca panas, kalau dia hidangkan ketam sekalipun, tak makan, tak lalu makan waktu tu. Tak tahulah saya lah. Okey. Makan sebab panas cuaca kan. Baik. Kemudian menunjukkan kesatuan dan wahdah ummah, menyemarakkan sifat kerjasama. Waktu tu bawa lah bekal-bekal masing-masing. Kita sambut hari raya 10 Zulhijjah nanti dekat dalam kemah di Mina ni. Pagi tu kita pekat bertakbir ramai-ramai duduk dalam kemah. Kita buatlah majlis ta'aruf waktu pagi raya tu. Seronoklah sambut raya di dalam kemah. Kita tolak tilam kat tepi, kita duduk sembang, barulah berkenalan, tanya perkenalkan diri, apa semua, ceritalah pengalaman haji, macam mana boleh datang haji. Biasanya tu air mata lah. Masing-masing cerita pengalaman, betapa susahnya, ada yang kumpul duit berapa lama. Masing-masing pekat cerita. Sebab tu hari tersebut dipanggil Yaumal Qar. Apa dia hari Al-Qar ni? Hari kita menetap di Mina. Hari menetap di Mina ni, nanti kita cerita apa tabiat orang Arab di zaman dulu dia orang buat waktu di Mina, dan apa yang Allah anjurkan kita buat ketika di Mina pada tadabbur ayat-ayat pada setiap tempat pergerakan kita nanti insya-Allah. Baik, antaranya juga merasakan diri betapa kedilnya berhadapan dengan Maha Esa, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hidup yang berjemaah. Maka itu di antara beberapa hikmah ketika kita mengikut tertib apa yang telah diaturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat rahimani wa rahmakumullah, insya-Allah esok kita mula masuk iaitu hikmah wajib haji dan sunat haji. Ni baru kita nak cerita. Hikmah mabit di Muzdalifah. Apa yang kita nak buat di Muzdalifah, apa sepatutnya kita buat dan apa yang dah berlaku. Saya bagi satu contoh. Kita berada seharian di bumi Arafah. Arafah ni bumi, tak ada benda yang lain. Apa amalan di dekat Arafah ni? Amalan utama dekat Arafah, doa zikir, doa saja. Sepanjang kita berada di Arafah, kerja kita hanyalah doa saja. Dan ingat, antara cabaran utama letih dan rasa jemu. Sampai ke satu tahap, Ustaz dah 3 kali dah ulang buku, ulang doa ni Ustaz. Tu. Yang kedua mengantuk, letih. Bila kita kata okey sekarang kita nak bergerak daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, waktu tu semua dah penat sangat. Saya bagi ubat mengantuk, ubat tidur, waktu tu senang je. Saya pegang mic sekejap aja. Okey, labbaik Allahumma labbaik. Tak sempat nak habis talbiyah pusing belakang semua nganga dah. Okey, baik. Last kali ingat mutawif kali tidur. Sedar-sedar driver kata, "Oh, dah sampai Muzdalifah dah." Muzdalifah semua dalam keadaan keletihan, akhirnya kita tak mencapai KPI yang patut kita buat. So kita berazamlah tahun ni kita pakat kejutkan. Kalau mengantuk, bawalah sesuatu benda yang boleh menjadikan kita segar nanti. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita lah daripada sebarang masyaqqah, kesulitan ketika berada kat sana. Baik, so nanti kita akan tengok hikmah mabit, hikmah melontar, hikmah apa lagi. Itu semua hikmah-hikmah yang lain yang insya-Allah kita akan terangkan pada next kuliah kita nanti. Barakallahu fikum. Ada soalan ke nak tanya? Kalau ada soalan. Ustaz, ya. Ada doa khusus tak lepas bertahlul? Sebab orang Arab lepas bertahlul dia pegang rambut tu. Lepas tu dia berdoa. Ya. Berdoa dia buang rambut tu. Okey, baik. Sebarang doa. Tidak ada sebarang doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan pada sahabat, iaitu Allahumma arham al-muqassirin, ya Allah rahmatilah. Kita mungkin boleh doa, ya Allah rahmatilah kami, ampunkan dosa kami, hilangkan dosa sebagaimana rambut-rambut kami ini, maka hilangkan kotoran dosa, terimalah amalan. Kerana dia amalan yang terakhir, maka bila amalan terakhir, apa yang patut kita minta? Kita ambil hikmah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'a Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan bina Kaabah, dia dah bina dah Kaabah, dah siap dah Kaabah tadi tu. Dia menghadap ke arah Kaabah, berdiri di atas maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni tuan-tuan, kenapa dalam ayat Al-Quran tu Allah sebut secara khusus maqam Ibrahim berbanding dengan Kaabah ni? Kerana maqam Ibrahim itu tempat dia duduk. Dan subhanallah, Allah jadikan batu tadi tu sebab dia suka Nabi Ibrahim duduk kat atas dia, dilembutkan diri dia sampai terlekat bekas tapak kaki dia. Kat situ dah dia duduk dan dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Tuhan, terimalah persembahan kami ni, apa yang kami telah buat ketika haji ini. Engkau maha mendengar doa dan maha mengetahui apa yang kami buat. So Allah nak tengok dua benda. Bila kita buat
kesilapan para jemaah ini bila dia bergantung dengan diri dia. Jadi dia tak rasa kebesaran Allah sebab dia rasa dia dah buat dah semua benda. Jadi dia rasa dia hero, dialah yang buat. Sebab itu bahaya bergantung dengan amalan kita. Sebab itulah bergantunglah dengan rahmat Allah walaupun ketika haji ni, kerana Allah nak melihat yang pertama iaitu kebergantungan kita dengan Allah. Yang kedua, bagaimana effort kita waktu ketika kita mengerjakan haji tadi. Kan ke saya cerita hari itu, waktu kuliah asal ke? Saya cerita seorang pelajar saya. Pelajar saya ni seorang pelajar yang amat slow. Tapi dia datang awal, dengar cakap, hormat kita. Sampailah satu hari dia minta saya paskan dia. Saya kata, macam mana saya boleh paskan awak? Saya kata, tapi ustaz janji hari tu ustaz takkan failkan mana-mana student ustaz. Saya kata, betul, saya janji saya takkan failkan. Tapi kalau awak pilih untuk fail, apa saya boleh buat? Allah janji nak bagi pengampunan. Tapi kalau kau sendiri tak berusaha untuk dapatkan pengampunan, dan kau pilih untuk tidak diampunkan dosa, maka apa boleh buat? Akhir sekali dia minta. Sampailah ketika hari saya marking paper dia, saya tengok dia memang tak layak. Tapi bila saya bayangkan effort dia, susah payah dia, jadi kita bagi markah pada effort dia tu tadi. Maka Allah nak tengok effort kita, kesungguhan kita ketika kita mengerjakan haji ni. Maka tunjuklah, jangan anggap tak apa, tak boleh, tak sempat, yang ni ada duit nanti datang pula. Itu bahaya. Sebab tu bergantung harap dengan Allah dan minta benda yang paling takut para salafun soleh. Benda yang mereka paling takut, Allah terima ke tak terima amalan kami. Bayangkan bulan Ramadan tu dah habis, mereka berdoa 6 bulan selepas Ramadan untuk Allah terima bulan Ramadan. Begitulah juga kita dengan haji. Kita dah habis duit banyak, maka minta doa, ya Allah, terimalah kami tahu banyak dosa yang kami, kesilapan yang kami buat. Doa apa yang paling sesuai? Doa yang pertama, doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Doa yang kedua, doa yang kita duk baca pagi dan petang ni. Doa apa? Waktu kita baca zikir pagi, zikir petang. Bukan. Di antara ayat daripada surah Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Apa maksud dia? Tu kami tak tahu lah ustaz. Tuhan, okey, jangan diapa-apakan kami. Rabbana la tu'akhidna nasina, kalau kami lupa, au akhtana, ataupun kami melakukan kesilapan. Janganlah diapa-apakan kami, ya Allah. Nak buat macam mana kami tersalah, kami tersilap. Itu di antara doa yang terbaik. Sampailah baca sampai habis. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alana isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nanti insya-Allah kita ada satu kuliah yang khas, fokus tentang doa-doa. InsyaAllah nanti kita terangkanlah doa-doa yang sepatutnya kita baca di Arafah, di Muzdalifah dan di beberapa tempat yang lain nanti. Okey, habis. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu lagi. Kita ustaz ceritalah, ustaz cerita. Ustaz lancar. Okey, kita nak lancarkan, iaitu lancarkan kempen untuk sebelum hari tu kita buat kempen Birrul Hajj, melakukan kebajikan ketika haji ni. So setiap orang tak perlu pun untuk disuruh, dia sendiri kena jadi orang yang volunteer. Sebarang kebaikan, tolong menolong, jadikan. Sebagaimana kita sebut, antara salah satu kelebihan di musim haji ni adalah Birrul Hajj, orang yang melakukan kebajikan ketika haji pada sesama jemaah. Dan yang keduanya pula tentang imam dan juga Bilal. Imam dan juga Bilal, apa dia? Dia juga membaca zikir. Okey, baik. Siapa yang nak volunteer untuk jadi imam? Imam ada? Solat Zuhur Asar. Solat Zuhur dan juga solat Asar. Ada? Ramai je rasa ni, kan? Boleh Nanti kita tolak-tolak gilir-gilir. Juga baca zikir. Okey, jadi baca zikir. Mana? Okey. Okey, baik. Apa? Rashdan. Okey, Rashdan. Lagi? Apa lagi? Haji kita? Boleh? Boleh. Okey, baik. Banyak asalnya ni semua depan-depan ni semua syekh-syekh belakang ni para masyayikh. Okey. Okey, baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita dan mudahkan urusan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa pertandingan yang Atamu Haji itu dah.